Mampus lah orang nak cakap apa. Yang penting, kita ada gaya. Tindakan seorang pemandu sebuah kereta jenis Pro 2 Axia membawa barangan berlebihan sehingga terjatuh di atas jalan mengundang kebimbangan ramai. Menerusi satu perkongsian di akaun milik Shekin memaparkan sebuah kereta Axia dilihat dipenuhi dengan barangan besar sehingga melimpah keluar. Difahamkan, tindakan itu boleh membahayakan pengguna jalan raya yang lain dan boleh menyebabkan penunggang motosikal melanggar barangan yang terjatuh. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen turut bimbang dengan situasi itu dan berseluruh dengan tindakan lelaki berkenaan. Mampus lah orang nak cakap apa. Yang penting, kita ada gaya. Aduh, gila. Yeah, boy. Kenapa dia ni macam-macam? Tak tahulah ini orang.